Ah! Ha? 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 Ah! Sakit. Hei. Hei. Nak bawa siapa? Orang tanam. Dah. Lambat dah. Ambil beg saya. Ah! Baru hantar ke sekolah. Jangan turun tangan macam tu. Apa tu? Habis basah ni saya. Awak ni kan tangga orang. Jangan cakap saya. Hei, Mila. Hai. Hai. Dah lama tak jumpa. Awak ingat tak nama saya siapa? Ingat, nama awak Puteri. Yelah tu, awak ingat. Ya. Ibu. Lama kita tak jumpa. Malam baru kita jumpa. Masa kecil lah, bukan semalam. Awak tipu. Saya tipu awak semalam kat kedai. Awak dapat khabar Musashi? Saya dapat khabar dari Kasha. Hei, saya gembira. Gembira? Tapi kan Kasha tu kan paling lemah. Sana ada paling lemah. Awak yang lemah. Betul tak, Mila? Sebab kapal saya sampai tapi saya awak rasa apa? Awak nak naik kapal saya ke? Nak naik tak? Saya boleh bawakan awak. Saya tak boleh naik kapal awak. Sirilah Kapten tu. Kapten? Ada kapten ke kat kapal tu? Nama budak mesti ada kapten. Panas betul tangan awak. Tak apalah, saya nak naik kapal saya. Ada kapten yang bawa saya. Ya ke? Tak. Apalah awak ni. Nanti kita jumpa lagi. Okey, saya nak jumpa nanti ya. Awak rasa kita pergi mana? Kita pergi rumah nenek? Yeay! Apa dia? Kenapa ni? Awak nak pergi? Emily. Hei semua. Saya dah balik daripada kapten. Yelah kapten. Saya nak makan lah sekarang. Awak ni memang teruk Saya memang teruk pun. Tapi awak nak bagi saya makan? Yelah tu. Dia macam tu. Hah? Wakil sekolah? Oh, saya nak jadi juga ni. Saya suka sangat. Hei, saya tak tanya awak lah. Awak ni dari mana? Oh, aku tak. Kucing? Kucing tadi Apa kucing ada atas ni pula? Hei, awak! Kenapa awak buat kucing ni? Takut dah? Saya pun
Kenapa saya yang bawa? Itu pesawat lain tu. Siapa? Kapten, tolong turunkan dia sekarang. Saya tak boleh turunkan dia sebab saya bukan kapten. Awak jangan cakap dengan saya boleh tak? Saya cakap dengan dia tahu. Betul tu. Saya pun cakap dengan dia. Aku nak betul saya layan dia. Ini ada kuih de boloni. Sedap. Nak makan tak? Saya tak nak makan. Awak tahu nama saya siapa? Saya pun nak cakap nama saya. Tapi saya lupa nama saya siapa. Boleh saya tanya nama awak siapa? Saya lambat. Saya baru naik. Nama saya Azmi. Azmi pula. Siapa nama saya? Awak ingat tak nama saya? Nama kau siapa tadi? Nama saya Puteri. Betul. Saya nak makan lah, bukan nak main-main. Kapten siap. Okey, semua beratur. Semua bersedia tak? Saya dah pergi dah. Kau nak makan. Betul yang salah. Betul yang salah. Betul yang salah. Ya, awak yang salah ambil kereta kan? Ini kereta untuk pergi ke jalan raya. Buat apa? Jalan raya apa ke benda ni? Ini laut lah, tahu tak? Dan kenapa kita salah jalan sekarang ni? Ya ke kita jalan? Awak bawa ke mana kita ni? Awak tahu kan kita dah salah jalan ni. Ya ke kita salah jalan? Bukan ke jalan ni betul? Saya nampak jauh sikit daripada sebetulnya. Apa? Jauh sikit? Aduh, kenapa lah tak cakap awal-awal? Saya dah penat dah ni. Tak apa dah, kita ikut je dah. Dan Kapten? Kapten mana ni? Kapten? Awak pergi mana? Nampak Kapten tak? Pagi yang indah. Mei! Kapten! Nama saya Puteri. Kapten! Awak kan dah jadi Kapten. Ya! Ya, awak nak apa? Nak beli makanan ke? Tak saya. Saya jual makanan. Kenapa awak cemburu saya? Kan? Saya nak cakap pasal makanan. Nah, ini makanan kucing saya untuk awak. Dah siap ke? Dah siap apa ke bendanya pula? Kapten! Awak ni pergi mana? Saya bukan Kapten. Maafkan saya salah orang. Saya yang Kapten. Sekarang buat kerja masing-masing. Ada apa tu kat sana tu? Apa benda tu? Apa tu? Ada bom menyerang kita. Awak lari ikut salah jalan. Bukan saya. Nak ketumbukkan saya ke? Awak pergi jalan salah. Dia yang bawa, bukan saya. Awak tu pergi main dengan kucing, kenapa pula? Apalah. Saya bagi makanan kucing lah, nanti mati nanti. Ya, saya tahu tu. Awak tahu tak, kucing tu berharga bagi saya tau. Awak jangan nak bercakap-cakap pula pasal kucing tau. Tahu tak? Malas kita aku cakap dengan dia ni. Tak berasa. Dah, aku angkat dengan kau. Kau nak apa? Saya Kapten. Nak tengok apa ni? Buaya. Buaya. Siapa tu? Itu mesti Kapten Kapten juga. mana pula? Kapten di atas laut. Kapten mengamuk. Kapten mengamuk? Kenapa dia mengamuk kita pula? Saya pun tak tahulah. Ada apa tu? Ada apa? Kau turun. Ada macam monyet datang. Monyet?
Saya nak ke telefon. Siapa yang telefon ni? Adi nak minta maaf. Selamat, ada tak? Apa dia cakap tu ah? Saya pun tak tahulah. Kita tanya dulu lah. Saya pun tak faham apa yang dia cakap. Tapi kenapa macam tema ke tu? Memang awak tak tahu so awak tak dengar. Apa? Adakah mereka nak lawan dengan kita? Kami tak buat apa-apa. Kami tak bersalah. Tolong lepaskan kami. Jangan tembak lagi. Okey? Ingat tak ni? Okey. Saya akan beritahu mereka nanti. Kami akan minta maaf. Okey. Lah, tembak lagi. Siapa tu kat belakang tu? Cepat, kita kena gerak ke kapal ni. Betul. Cepat. Cepat, Kapten. Atas, bawah, atas. Atas. Apa yang serang tu? Mesti orang jahat. Takkan orang jahat yang datang sini. Alamak, macam mana ni? Tak apa, kita selesaikan satu dulu. Cakap. Saya pun tak tahu dah. Saya rasa itu orang jahat. Ya ke? Itu orang jahat takutnya. Kenapa mereka serang lagi? Kan kita kata tak ada serang lagi kan? Mereka dengar kan berita tadi? Kita kesal mereka juga ke nampaknya? Apa benda tu? Bom. Bom apa tu? Besarnya. Ya. Jangan cakap ye. Sekarang ni tengah perang. Tahu. Saya pun tak tahu lah. Ini perang apa ya? Perang apa ni? Kenapa bom tu meletup? Saya nak pergi kat bom tu. Biar dia meletup. Jom kita pergi kat bom tu. Jomlah. Kenapa semua diam ni? Ya, cepatlah. Kapal tu semakin dekat lah saya tengok. Cuba awak tengok juga. Memanglah kapal tu masih dekat. Tidak, dia semakin dekat. Ya, cepat gerakkan kapal. Ya, kena. Cepat pada sasaran. Tak kena, kena lah. Hebatnya. Tengok, tak apa. Saya dari tepi. Saya akan buat jadi dia kena semua. Dia tak akan menang. Kita yang akan menang. Betul. Kenapa mereka serang kita? Kita tak buat salah pun. Saya rasa kita datang lambat kat kelas tadi. Mungkin juga sebab... Apa? Saya tahu kenapa mereka serang kita. Sebab mereka tak percaya dengan kita. Mungkin sebab Kapten punya salah ni. Kapten tak benarkan kita pergi ke depan macam tu. Apa yang awak buat cerita apa ni sekarang ni? Awak salahkan saya. Saya tak buat apa-apa pun. Saya sakit kaki ni. Tolong sikit. Boleh tak? Dengar tak? Ya. Apa? Awak cakap apa? Dia tutup handphone lah. Saya tak dengar cakap apa. Apa? Dia tutup?